Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera 2030. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Nur Al-Fatihah binti Khairul Safaruddin, anak ketiga dan berumur 11 tahun. Saya adalah anak didik dari Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu yang terletak di Simpang Pulai Ibu Perak. Kod sekolah saya ialah ABA 2056. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Pada masa lapang, saya gemar membaca buku. Buku-buku gemaran saya ialah seperti cerita fiksyen, penyiasatan, siri seram dan lain-lain. Membaca membawa saya ke dunia fantasi dan alam khayalan yang penuh imajinasi dan kadang-kadang menyeramkan. Hari ini, saya berserah teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku yang pernah saya baca. Buku ini berjudul Bahaya Spirit of the Coin. Ditulis oleh Azani Fitri dan telah diterbitkan oleh Buku Komika PLT dan telah diedarkan oleh syarikat Blink. Buku ini mengandungi 104 muka surat. Buku ini juga berharga RM12 dan mampu dimiliki oleh para pelajar seperti saya. Azani Fitri atau dikenali sebagai Abang Hero dilahirkan di Kuala Lipis, Pahang dan telah menulis beberapa buah buku. Antaranya ialah Di Macam Dajjal, Mai-Mai Hantu, Lawak Sekolah dan Si Kena Culik. Buku-buku tulisan Abang Hero ini sangat menarik dan mendebarkan. Novel hasil Azani Fitri ini sangat menarik dan penuh suspens. Novel ini menceritakan tentang 3 orang pelajar yang bermain permainan memanggil roh melalui Shilin Lama. Anita, Nisdan dan Lily mencuba permainan memanggil roh ketika di dalam bilik asrama menggunakan Shilin Lama yang dijumpai oleh mereka. Ketika permainan itu dimainkan, roh itu mengganggu Lily dan menyebabkan mereka meminta bantuan Ustaz Ali dan Cikgu Azri untuk membantu memulihkan Lily. Tindakan seperti ini menyebabkan mereka dimarahi oleh kedua guru tadi. Permainan seperti ini tidak boleh dibiarkan berleluasa di kalangan masyarakat. Walaupun nampak remeh, tapi ianya membawa kemudaratan dan musibah. Itu pembujaan seperti ini juga membawa kepada syirik. Syirik adalah salah satu dosa besar yang dilarang dalam agama Islam. Na'udzubillah min zalik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud dan bahawa sungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang dari manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan ketua-ketua golongan jin kerana dengan permintaan itu menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Surah Al-Jin ayat 6. Buku ini mengandungi 5 kisah seram yang lain yang cuba dihiraukan oleh Azani Fitri. Cerita-cerita seram yang bersukar itu pemuncak ini sangat bahaya kerana ianya membuka hijab antara dunia manusia dan alam gaib yang pastinya membawa kemudaratan dan musibah dari kebaikan. Ramai yang tidak sedar risiko yang bakal dihadapi. Sebagai seorang Muslim, kita wajib percaya kepada Allah yang satu. Pegangan iman yang kuat serta mengelak daripada perkara-perkara yang menggugah keimanan manusia. Asas agama yang kuat melalui solat dan dilazimi dengan zikir dapat membantu manusia mengelak dari perkara syirik seperti diceritakan dalam buku ini. Nilai yang cuba disampaikan dalam buku ini lebih kepada unsur keagamaan yang mana setiap manusia wajib percaya kepada Allah yang satu. Sebarang perkara yang membawa kepada dosa besar patut dihindari segera. Justru itu, pada pendapat saya, buku kecil yang mempunyai bahasa yang boleh difahami serta boleh dibawa ke mana-mana boleh dibeli dengan harga yang berpatutan oleh pelajar seperti saya. Hai sekali, sekiranya para hadirin ingin mengetahui cerita-cerita seterusnya, bolehlah dapatkan buku ini di mana-mana kedai buku berdekatan. Jangan lupa, membaca jambatan ilmu. Dengan ilmu, manusia dipandang mulia. Sekian, terima kasih.